Sebab tu kita kesilapan kita sekarang berurusan dengan orang. Kita nak berurusan dengan orang yang sudah nifak, orang munafik, kita urus sebagai orang mukmin, itu satu. Orang fasik kita berurus anggap sebagai orang soleh, itu salah. Dia orang fasik, dia keluar daripada taat pada perintah Allah, dia benci pada agama dan sebagainya, kita masih berlembut dengan dia, itu salah kita. Jadi Allah ajar kita sekarang supaya kita balik kepada Quran yang asal. Orang Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasulullah ini asyidda'u 'alal kufar, tegas dengan orang kafir, ruhama ubainahum, kasih sayang sesama beriman. Barulah Allah berikan petunjuk kepada kita. Kita lagi terbalik ayat itu, kerah sesama Islam, kasih sayang sama kafir, gelap kejadian kita, kesudahan kita nanti. Batu kita balik. Allah sekarang nak ajar kita supaya kita ingat. Kita duduk di bumi umat Islam yang Allah anugerahkan bumi ini kepada kita, wajib kita berjihad mempertahankannya. Kerana 5 perkara Allah beri kepada kita, wajib kita kena jaga. Nombor 1 agama, nombor 2 nyawa, nombor 3 akal, nombor 4 harta benda, nombor 5 tanah air kita. Jangan kita dah galik duduk main lagi. Orang duk ambil negeri kita, ambil negara kita, ambil kekuasaan umat Islam. Kita duduk sibuk dengan serbang kita lagi, duduk sanak hadis lagi, duduk sibuk dengan talaki kita saja. Tidak ada ingat pun untuk mempertahankan apa yang Allah suruh jaga. 5 perkara sebagai nikmat besar ke atas manusia.